Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak buat satu unboxing barangan terbaru koleksi Sudirman Haji Arsyad untuk mini galeri Sudirman saya. Barangan vintage ni saya baru dapat. So hari ini saya nak unboxing, nak tunjuk apa barangan yang saya dapat ni. So, kita keluarkan dulu. Kalau tengok daripada depan dah boleh nampak ini adalah plastik daripada Sudir Shop, iaitu brand jenama Sudirman yang popular pada tahun 1990. Sudir Shop mula beroperasi waktu pelancarannya 7 April 1990 di Plaza Sungai Wang, dan terdapat juga dia punya cawangan di Pertama Komplek, kalau tak silap saya lah. So saya akan keluarkan apa yang ada kat dalam ni. Barangan vintage ni, so saya kena buat dengan teliti lah supaya tak merosakkan barangan. Sebab barangan ni sangat langka ataupun istilahnya rare. Okey, first yang ni kita ketepikan dulu. So untuk permulaan saya akan kongsikan, ini adalah beg plastik. Apabila pergi ke kedai Sudir Shop untuk memberi merchandise nama Sudirman, contohnya baju, akan dibekalkan dengan plastik ni. Macam butik-butik lain jugalah. So ini saya rasa tak ramai yang berkesempatan tengok sekarang. Kalau zaman sekarang, kalau era 1990 dulu yang duduk di area KL tu berpeluang melihat. Kat sini ada gambar Sudirman, ada tulis Sudir Shop kat situ, dan alamat iaitu lot 2.21 second floor Pertama Kompleks 50100 Kuala Lumpur. Juga disertakan nombor telefon di bawah iaitu 2925308. Kalau try call sekarang memang dah tak aktif lah nombor ni. Tahun 1990, dah lebih 30 tahun. 35 tahun ke lebih kurang. Okey, sekarang saya akan pergi kepada keluarkan barangan lain dalam bungkusan tadi. Kat sini ada dua, satu beg untuk mengisi barangan yang ada logo Sudir Shop, boleh tengok daripada dekat, dan satu lagi resit pembelian. Okay, saya buka resit ni dulu, kongsikan resit ni dulu. Celebration Enterprise Sendirian Berhad, ada logo Sudir Shop, shape for the 90s, dia punya trademark. Kat sini ada barangan yang dibeli adalah t-shirt, button badge dan orange. Orange ni rasanya minuman sudi orange. So total harga kat sini RM18.80. So agak berpatutan. Mungkin waktu sekarang tak dapat harga ni, tapi era tu walaupun nilainya rendah, tapi walaupun duit tu value nya nampak macam rendah, tapi nilai dia setara dengan nilai sekarang yang mungkin dah harga 50 ke 100 macam tu lah. Okay, seterusnya saya cuba buka yang ni, kembungkan dia. So nak nampakkan gambaran sebenar beg kertas Sudir Shop ni, kena hati-hati lah. Barangan ni kalau rosak dah tak dapat lagi. So ni macam ni, macam kita beli bagel, beli donat, macam tu lah beg kertas. Tapi ni untuk beg kertas Sudir Shop. Mungkin untuk barangan-barangan yang kecil macam button badge, macam barang-barang yang ringan lah daripada keluaran Sudir Shop. Mungkin dari Sudir sheet, mungkin sesuai dekat dalam.
Okey, seterusnya saya akan tunjukkan t-shirt. Terdapat 3 pilihan t-shirt. Saya akan tunjukkan yang pertama. Saya sebelum ni dah ada t-shirt ni, tapi bezanya t-shirt ni ada tulisan Sudirman Asia's #1 Performer. T-shirt yang saya ada cuma gambar ni saja dan kosong. Kat sini dia ada dia punya tag Sudir Shop, shape for the 90s, size XL. Saiz sederhana, tak besar sangat. Dia ada, tak silap saya ada 5 pilihan gambar, dan saya ada 3 gambar yang berlainan. So saya teruskan dengan baju yang berikutnya. Ini merupakan baju yang kedua. Ini unik sikit, dia ada banyak gambar Allahyarham Sudirman pelbagai watak. Gambar ni untuk makluman semua diambil oleh jurufoto rasmi Allahyarham Sudirman, iaitu saya kenali dia sebagai Uncle Ashraf Dahari. Dia yang ambil gambar-gambar ni, gambar hitam putih, kemudian gambar ni digabungkan menjadikan satu foto yang menarik macam ni. Kalau perasan, waktu pelancaran Sudir Shop pada 7 April 1990 dan hari kedua waktu lawatan Pengiran Sufri, iaitu adik pada Sultan Hasanah Bolkiah serta isterinya Pengiran Bini Mazwin, Allahyarham Sudirman ada memegang t-shirt ni untuk sebagai promosi t-shirt keluaran Sudir Shop. So saya ada simpan satu. Dan seterusnya yang terakhir, t-shirt yang ketiga yang saya dapat. Ini gambar Allahyarham Sudirman sedang perform waktu konsert atau stage show corporate, macam tu lah. Ini yang ketiga. Dia ada 2 lagi pilihan, yang tu yang saya tak ada. Saya ada yang t-shirt design yang sama, cuma ada satu yang ada tulisan, satu yang tak ada tulisan, ada 2. Okey, ini yang ketiga. Untuk makluman, harga baju ni ada yang dijual di satu platform e-dagang. Baju ni lah di platform e-dagang iaitu Carousell, mencecah RM2,500 sehingga RM5,000 lebih harga sehelai baju. Tapi saya dapat 3 baju ni pada harga yang saya mampu milik. Taklah sampai harga sebegitu kan. So saya nak tunjuk bukti harga baju ni dijual di platform e-dagang Carousell, iaitu tempat jualan barangan vintage. Ini antara yang terdapat di platform e-dagang Carousell, berharga RM2,500. Manakala yang ini pula berharga RM5,500. Harga di luar kemampuan. Siapa yang mungkin ada kelebihan duit mungkin mampu, tapi untuk saya itu terlalu mahal lah. Tapi alhamdulillah saya bertemu dengan seller yang menjualnya pada harga yang saya mampu milik. Nanti saya akan kongsikan keseluruhan barangan Sudir Shop yang ada di mini galeri Sudirman. Barangan yang saya dapat baru tadi juga saya akan pamerkan bersama barangan-barangan lain yang saya pamer di dalam satu almari kaca. Almari itu khas satu sudut untuk barangan Sudir Shop saja, dan ada satu sudut lagi untuk album, piring hitam, kaset, CD, majalah dan berbagai koleksi memorabilia Sudirman. Ini merupakan almari kaca yang saya pamerkan koleksi barangan keluaran Sudir Shop. Antaranya termasuklah minuman sudi sebanyak 12 tin dan juga barangan-barangan lain keluaran Sudir Shop. Antaranya kat sini boleh nampak
bedak untuk lelaki dan wanita, sudir perfume talcum for men dan for women. Juga terdapat 4 pilihan shampoo, the complete shampoo with conditioner, antaranya for normal hair, oily hair, dandruff hair and dry hair. Dan terdapat juga barangan lain seperti visor cap ni, cermin mata sudir shade, ada 4 kesemuanya. Terdapat suspender yang biasa dipakai dengan t-shirt dan sebuah jeans. Terdapat juga stukin, ada button bash dan juga tali pinggang. Untuk bahagian bawah pula adalah pakaian jenama sudir shop, iaitu sudir jeans, t-shirt kanak-kanak dan t-shirt dewasa, sudir junior untuk t-shirt kanak-kanak. So saya akan kongsi sedikit lebih dekat. Macam yang warna merah ni adalah t-shirt dewasa. Kat sini ada t-shirt pelbagai pilihan lukisan kartun, karya arwah Sudirman sendiri. So ada banyak pilihan t-shirt lah untuk kanak-kanak. Terdapat juga seluar slack untuk kanak-kanak. Semua barangan Sudir Shop ni adalah baru, maksudnya new all stock NOS. Maksudnya produk ni belum pernah diguna pakai lagi. Dia masih ada price tag. Ada juga kemeja untuk kanak-kanak, kemeja hijau dan belang-belang ni. Saya susun balik. Dan koleksi yang terbaru yang sampai tu, yang saya unboxing tu, merupakan keluaran Sudir Shop jugalah, tapi untuk dewasa. Nanti saya susun balik. Ini adalah barangan-barangan keluaran Sudir Shop. Ini 2 lagi t-shirt dan kemeja keluaran Sudir Shop. T-shirt yang ni sama macam t-shirt yang saya baru unboxing tadi, tapi bezanya t-shirt ni tak ada tulis penghibur nombor 1 Asia. Dia just kosong macam tu je. Kat sini saya akan kongsikan gambaran keseluruhan barangan keluaran Sudir Shop yang ada dalam katalog ni, yang ada juga dalam mini galeri Sudirman saya. Antaranya t-shirt ni memang ada 4 jenis t-shirt yang ada dalam simpanan saya. Sudir shade ni, cermin mata ni ada 4 dalam simpanan saya. Visor cap ni ada macam dalam ni ada 5 dalam katalog ni, dan dalam koleksi saya juga ada 5. Untuk button bash ni saya ada 4. Tali pinggang yang jenis ni saya punya cuma ada 1 color saja. Manakala suspender juga ada dalam simpanan galeri saya. Ini tali pinggang yang seperti mana dalam koleksi saya lah. Yang macam tadi unik sikit, itu saya tak ada. Yang macam ni saya ada. Macam ni wash bag ni, atau bag yang macam ni, waist bag dan pouch bag. Dua-dua ni tak ada lah dalam simpanan saya. Cuma mampu lihat pada gambar lah. Macam stukin saya cuma ada sepasang berwarna merah. Macam t-shirt ni kesemuanya saya ada, yang ada gambar kartun ni. Yang t-shirt ni ada saya ada cuma 1 helai saja t-shirt yang berwarna putih ni, yang warna coklat ni saya tak ada. Design macam ni pula pun saya tak ada yang ni.
Kemeja ni saya ada satu. T-shirt pun, t-shirt belang ni ada satu. Seluar macam ni, seluar pendek. Saya ada seluar slide panjang untuk kanak-kanak. Ini saya tak ada lah, yang seluar pendek ni. Ini pun tak ada juga. Seluar panjang untuk dewasa pun tak ada. Jeans saya ada satu, Sudir jeans. Itu sahaja barangan keluaran Sudir shop. Ini ada surat untuk distributor lah. Siapa yang nak jadi ejen distributor waktu tu perlu ada ni lah, ikut rule and regulation, peraturan yang ditetapkan oleh Sudir shop. Marketing plan dia semua lengkap. Inilah gambaran-gambaran yang saya dapat kongsikan sikit tentang Sudir shop. Itu saja. Saya ada juga simpan satu keratan daripada URTV, iaitu sewaktu pelancaran kedai Sudir shop di Plaza Sungai Wang pada 7 April 1990. Alamat Sudir shop waktu tu di lot 074 LGF Sungai Wang Plaza, Kuala Lumpur. Ramai artis-artis yang turut hadir waktu rasmian Sudir shop tu. Yang kelihatan kat sini, Nur Kumalasari, Nan Sifu, Syed Sobri, juga penyanyi Wan, kelihatan juga Kak Izan, isteri kepada Allahyarham Datuk S. Atan atau Datin Izan Atan. Juga kelihatan komposer tersohor tanah air iaitu Manan Ngah. Pada hari kedua selepas pelancaran Sudir shop, kedai Sudir shop telah dikunjungi oleh pasangan diraja Brunei, iaitu adinda kepada Sultan Hassan Al-Bolkiah, iaitu Pangeran Sufri Bolkiah, dan juga isterinya ketika itu Pangeran Bini Mazwin. Ketika kelihatan t-shirt ni seperti mana yang ada dalam koleksi saya, t-shirt ni dipegang oleh Allahyarham Sudirman waktu mempromosikan barangan keluaran Sudir shop. Dan turut dikunjungi oleh keluarga Pangeran Bini Mazwin ketika itu. Mak dia, anak dia masa tu anak dia seorang lagi, adik-beradik dia. Kelihatan Pangeran Sufri mencuba Sudir shade dan baju jeans keluaran Sudir shop. Dan turut melihat pelbagai lagi produk-produk keluaran Sudir shop untuk dicuba dan dibeli. Mungkin sehingga kini masih ada dalam simpanan Pangeran Sufri Bolkiah. Itu sahaja sewaktu pelancaran dan sehari selepas pelancaran, iaitu pada 7 dan 8 April 1990. Okey, setakat itu saja yang saya nak kongsikan kat sini. Kalau ada sebarang kekurangan, minta maaf sebab saya pun tidaklah seorang yang profesional, sekadar videographer amatur saja. So, terima kasih atas perhatian anda semua. Ada peluang, ada kesempatan, nanti saya kongsi lagi barangan lain, insyaAllah di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih.